100 juta, 12 tahun. Tapi laporan pun tak siap. 2013, umum projek terowong 14. Katanya laporan keboleh-laksanaan siap bulan April. 17, kata laporan tu 87% siap. 2021, kata dah siap. Tapi 2024, menteri kata pula belum siap. 2025, Februari, Ketua Menteri kata nak buat kajian semula. Februari juga, Menteri KPKT kata laporan masih tengah diperhalusi. Mei pula, Exco Pulau Pinang kata nak tukar terowong ke jambatan ketiga. 12 tahun hanya untuk buat kajian? Kalau macam ni, nak bina terowong berapa abad pula? Soalan untuk penonton. Kalau ini bukan skandal, apa namanya? Jangan terburu-buru untuk melabel saya, ya. Saya Tim Rakyat.